69 tahun kita telah menikmati nikmat kemerdekaan. Kita hidup dalam sebuah negara yang bebas. Kita belajar, kita bekerja dan kita membina masa depan. Tetapi, pernahkah kita terfikir masih ada satu lagi kemerdekaan yang perlu kita perjuangkan? Kemerdekaan generasi kita daripada kejahilan Al-Quran. Di Nadi Al-Quran, ada anak-anak yang datang dalam keadaan yang masih belum mengenal huruf hijaiyah. Ada yang masih lagi bertatih membaca Iqra', ada yang bacaannya masih lagi tersekat-sekat. Tetapi mereka mahu belajar. Dengan bimbingan para guru, sedikit demi sedikit, mereka mula mengenal huruf daripada Iqra'. Mereka mula membaca Al-Quran daripada bacaan yang masih tersekat-sekat. Hari ini, mereka semakin yakin membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemerdekaan yang juga mahu kita perjuangkan. Bukan sekadar bebas daripada tidak tahu, tetapi membantu, membina generasi yang mengenal kalam Allah, mencintai Al-Quran dan membawa nilai-nilainya dalam kehidupan. Mereka mempunyai semangat untuk belajar. Mereka cuma memerlukan peluang, bimbingan dan insan-insan yang sudi menjadi asbabnya. Kerana sebuah negara yang merdeka memerlukan generasi yang berilmu dan berakhlak. Dan insya-Allah Al-Quranlah yang akan menjadi cahaya dalam perjalanan mereka. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita memberi makna yang lebih besar kepada sebuah kemerdekaan. Bantu kami memerdekakan generasi ini dengan ilmu Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan daripada anak-anak ini generasi yang berilmu, berakhlak dan hidup bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.